Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watak Tun Cik Leh. Beliau merupakan tokoh berwibawa dan berpengaruh. Tun Cik Leh digambarkan sebagai seorang tokoh yang dihormati dalam masyarakat kerana kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya. Berkaitan dengan cerita dalam novel, Tun Cik Leh sering muncul ketika Mak Tahir dan Seri Pendekar memerlukan nasihat penting. Misalnya, ketika perancangan pertahanan kampung yang menghadapi serangan musuh, Tun Cik Leh memberikan panduan yang menenangkan dan menyatukan pasukan bagi menunjukkan pengaruhnya yang besar. Yang kedua, bijaksana dan pandai menasihati. Beliau terkenal dengan kepintaran dan kebijaksanaan dalam memberi nasihat, terutama kepada generasi muda. Bagi mengaitkan dalam cerita, contohnya ketika Mak Tahir ingin bertindak terburu-buru dalam menghadapi musuh, Tun Cik Leh menasihatkan agar merancang strategi dengan teliti dan mengutamakan keselamatan rakyat, yang membantu mengelakkan kekalahan dan memastikan kemenangan. Perwatakan yang ketiga iaitu berprinsip dan tegas. Tun Cik Leh memegang nilai moral dan prinsip keadilan yang tinggi. Dalam cerita, situasi di mana ada pengkhianatan atau konflik dalaman, Tun Cik Leh menegakkan disiplin dan juga keadilan serta memastikan pasukan tetap bersatu teguh dan perjuangan berjalan dengan teratur bagi menghadapi musuh yang akan datang. Perwatakan yang keempat, penyabar dan berhemah. Tun Cik Leh menunjukkan kesabaran dan hikmah ketika menghadapi cabaran atau pertikaian. Kaitkan dengan cerita semasa Mak Tahir dan juga Seri Pendekar berbincang tentang cara menghadapi musuh, Tun Cik Leh bersikap tenang dan bijak serta mengajar mereka untuk tidak secara emosional dan menekankan kepentingan strategi serta moral. Perwatakan yang terakhir, patriotik dan setia. Tun Cik Leh mempunyai semangat cinta tanah air yang tinggi. Dalam cerita ini, beliau sanggup mempertahankan kepentingan rakyat dan juga negara. Beliau juga menyokong Mak Tahir dan Seri Pendekar dalam perjuangan bagi menentang musuh. Hal ini menjadikan beliau memperlihatkan simbol kesetiaan dan juga patriotisme. Secara rumusnya, Tun Cik Leh adalah
penasihat bijaksana, berwibawa, penyabar, berprinsip dan patriotik. Dalam novel Perwira, beliau memainkan peranan penting sebagai mentor moral dan strategi, memastikan pahlawan muda seperti Mat Tahir dan Seri Pendekar yang bertindak dengan berhemah dan juga berkesan dalam perjuangan mereka. Sekian, terima kasih.